kat sebelah kipas lah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Hari ni kita nak belajar peribahasa. Macam cikgu dah janjikan, minggu lepas kita nak belajar peribahasa kan minggu ni? Betul. Tapi cikgu ada selitkan lagi satu. Kita nak buat bercerita. Oh. Jadi hari ni kita nak bercerita. Bercerita sambil berperibahasa ke cikgu? Betul. Okey. Tapi sebelum kita masuk tajuk hari ni, kita tengok satu video dulu. Baik cikgu. Yeay, video. Aduh, beratnya. Nak minta tolong siapa Dani? Ada orang susah tu. Nak tolong dia. Boleh kami tolong? Boleh, berat je. Terima kasih kamu beringat tulang. Bukanlah tu. Habis dengan tulang tu apa? Tulang tu orang yang rajin. Oh, baru tahu. Okay, dah tengok tak video tadi? Dah cikgu. Agak-agaklah kan, selain ringan tulang, apa lagi peribahasa yang kita boleh cakap tentang rajin? Kalau ramai-ramai tengah tolong orang, kita panggil apa? Muafakat? Membawa berkat. Betul. Oh. Hari ni kita nak belajar tentang peribahasa. Ni salah satu contohlah peribahasa yang ada ringan tulang, muafakat membawa berkat. Jadi dah tahu tak peribahasa yang kita dah bincang-bincangkan ni? Tahu satu, tahu dua je cikgu. Okey. Okey. Tapi hari ni kita nak belajar tentang peribahasa lah. Lain kali kita catat peribahasa yang kita dah belajar dekat buku. Ada buku tak? Bawa buku tak? Tak cikgu. Nak kena ni. Sama tak? Cikgu ambil dulu kertas. Okey cikgu. Pensel bawa tak pensel? Cikgu. Awak pergi sekolah bawa apa ni Nek dah? Kawan saya. Ya. Okey, catat. Peribahasa yang tadi tu ke cikgu? Betul. Cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Itulah. Lagi. Muafakat membawa berkat. Soalan tulis ke tak tu? Tulis semua. Cikgu tanya balik. Semua. Cikgu berarti dah nak buat lah cikgu. Itu baru. Cikgu dah tipu saya. Okey. Okey dah semua dah tulis. Dah. Okey, kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Yeay, main-main. Okey, ni antara contoh peribahasa lah macam cikgu kata tadi. Muafakat membawa bekal, ringan tulang. Yang ni Syailah baca. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maksudnya
Budi bahasa orang tidak dapat dibalas dengan wang dan harus diingat sampai mati. Yang kedua, Seperti anak ayam kehilangan ibu. Maksudnya? Maksud dia sekumpulan orang yang tidak tentu arah atau berpecah belah kerana kehilangan pemimpin atau hilang tempat pergantungan. okey, yang seterusnya. Cikgu, saya tak nampak yang atas tu. Boleh saya baca yang bawah tu? Boleh baca. Bagai Saya suruh orang lain baca. memperbaiki labu. Maksudnya seseorang yang cuba memperbaiki sesuatu yang tidak diketahui. Akhirnya apa tu cikgu? Saya tahu bawah tu je cikgu. Tak apa, balik nanti awak cuba. Okey. Search apa tadi? Bagai tikus membaiki labu. Okey, tulis sebagai tikus membaiki labu. Cikgu, kenapa ada tadi yang dua perkataan je, yang ni panjang? Yang panjang ni kita panggil peribahasa. Yang pendek ni kita panggil simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni termasuk dalam peribahasa juga. Oh. Dia sama je, cuma dia lain perkataan. Oh, faham. Maknanya kalau yang panjang ni peribahasa, kalau yang dua perkataan tu simpulan bahasa. Kebanyakannya begitulah. Kalau dah nampak seperti ataupun bagai depan dia, dia merupakan peribahasa. Yang pendek-pendek tu kita cakap simpulan bahasa. Macam ringan tulang tadi simpulan bahasa ke peribahasa? Simpulan bahasa. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati ni apa? Peribahasa. Betul. Okey, kita pergi main ke aktiviti seterusnya. Kita nak main susun gambar. Wah, susun gambar. Ya. Jadi cikgu nak kamu duduk dalam kumpulan dan nanti wakil daripada setiap kumpulan pergi depan ambil sampul surat yang cikgu dah letak susunan gambar ni. Jadi kumpulan Saila boleh ambil? Satu je ke? Ya. Satu tip. Okey. Cikgu bagi masa dalam 5 minit, cukup ke? Ada 3 kamu susun gambar dalam tu. Cukup ke 5 minit? Tak. Okey, cikgu bagi masa dalam 10 minit kamu susun ketiga-tiga gambar tersebut. Baik. Boleh? Dah boleh buat ke? Boleh. Okey. Kalau tak faham panggil cikgu. Baik, cikgu. Boleh buat ke? Boleh ikut cikgu. Apa cikgu? Apa yang sangat cikgu? Kat sini.
Boleh cikgu, dah siap. Okey, kumpulan Suhaila, boleh bagi tahu cikgu tak apa gambar yang awak dapat? Mula-mula kami dapat gambar orang kahwin. Okey, lagi? Lepas tu dapat gotong royong. Lagi satu? Lagi satu gambar 3 orang berpelukan. Okey, boleh bagi tahu cikgu apakah peribahasa yang sesuai dengan tiga-tiga gambar tu? Saya rasa kalau peribahasa yang gotong royong ni yang muafakat membawa berkat. Betul tak semua? Betul. Lagi? Kalau yang kedua yang gambar kahwin tu, saya rasa bagai pinang dibelah dua. Betul. Cikgu tak ajar lagi tapi Suhaila dah tahu. Bijak lah. Macam dengar orang cakap. Betul. Maksud dia sesuailah suami dan isteri tu berkahwin nampak sesuai. Maksudnya bagai pinang dibelah dua. Lagi satu? Lagi satu ni Kalau bagai aur dengan tebing. pun betul juga, tapi yang lagi tepat bagai awal dengan tebing tu dia tepat untuk rajin lah gambar yang tadi. Lagi kalau adik-beradik ataupun kawan bagai isi. Bagai isi dengan kuku. Betul. Jadi semua boleh tulis balik apa yang Suhaila cakap tadi. Boleh. Okey, Suhaila tulis balik peribahasa awak dekat dalam kertas cikgu kasih tadi. Baik cikgu. Okey, dah siap tulis semua? Dah. Okey, kita nak main game yang permainan yang seterusnya, iaitu cerita kedai aiskrim. Semua tahu tak aiskrim ni apa? Tahu. Selalu makan tak? Selalu. Jadi cikgu nak bawa cerita kedai aiskrim ni dekat dalam kelas kita. Nak tengok tak? Nak. Tada! Wow. Cantik tak? Cantik. Okey, ni. Banyaknya. Ni kedai aiskrim yang cikgu buat. Jadi dekat setiap aiskrim ni belakang dia ada cerita. Kan cikgu ada cakap mula-mula tadi kita nak bercerita hari ni. Jadi dekat dalam cerita ni cikgu kosongkan peribahasa. Jadi kamu semua boleh berbincang dengan kumpulan kamu untuk meletakkan peribahasa yang tepat dalam cerita ni. Lepas tu cikgu nak kamu bercerita di hadapan kelas. Boleh? Boleh. Okey, kumpulan Suhaila boleh pilih dulu aiskrim mana yang awak nak. Satu je. Betul. Okey, semua dah dapat aiskrim masing-masing? Dah. Okey, boleh mula sekarang. Bincang. Suhaila dapat cerita apa? Membantu mangsa banjir. Senang je ni cikgu. Kita tak senang je. Okey, fikir dulu dengan rakan-rakan kamu. Apakah peribahasa yang boleh dimasukkan dalam garisan kosong tu?
Okey, kumpulan Syaila dah siap ke? Dah. Boleh bercerita kat depan? Boleh. Okey, kumpulan Syaila, boleh dulu bercerita kat depan? Masa tajuk dulu Betul, baca tajuk dulu. Membantu mangsa banjir. Penduduk kampung mengumpul bantuan untuk mangsa banjir. Mereka menghulurkan makanan dan pakaian. Ini menunjukkan sikap prihatin kerana bagai au dengan tebing. Lepas tu mereka bekerjasama kerana ringan tulang. Betul, okey. Semua membantu tanpa mengira penat kerana muafakat membawa berkat. Okey, Syaila sebut semula peribahasa yang awak jumpa tadi. Bagai au dengan tebing, Lagi, ringan tulang lagi. dengan muafakat membawa berkat. Okey, betul tak? Betul. Okey, Syaila boleh duduk. Bagi tepukan. Okey, selepas semua kumpulan dah bentang kat depan, bercerita kat depan, kita teruskan dengan aktiviti yang terakhir. Yeay. Aktiviti senaraikan kata nama am. Semua dah tahu ke kata nama am ni apa? Yang huruf kecil tu kan. Huruf kecil, dia ciri dia huruf kecil. Lagi, cuba bagi tahu cikgu kata nama am yang ada dekat tubuh badan kita ni. Mata, Lagi, telinga, lagi. rambut, kaki. Okey, nampaknya banyak kan? Okey, nampaknya kamu semua dah tahu kata nama am ni apa. Tengok balik dekat cerita yang kita dah bentangkan tadi dekat kumpulan masing-masing. Senaraikan dekat kertas yang cikgu bagi tadi kata nama am yang awak semua dah jumpa. Okey, bincang sekarang. Cikgu bagi masa dalam 5 minit. Okey. Okey. Ya. Kalau mangsa banjir tu dia satu-satu ke dia dua perkataan? Dua perkataan. Dia tu kata nama am ke cikgu? Ya, dia kata nama am. Okey. Adik kumpulan tak jumpa ke kata nama am ni apa? Cikgu kena cari berapa? Cari tak banyak boleh ke? Tak boleh. Kena cari semua yang ada dalam cerita tu. Nanti awak kena bagi tahu dekat kawan-kawan awak kat depan. Okey. Kumpulan mana yang dah siap? Dah cikgu. Okey, Syaila boleh bangun pergi depan. Asyik saya ni cikgu. Diorang tak nak bercakap. Okey, kata nama am apa yang awak dapat? Saya rasa kampung. Lagi? Lepas tu mangsa banjir. Betul ke mangsa banjir? Tadi cikgu kata nama am. Salah. Kata nama am tu mangsa. Kata nama am lagi banjir. Banjir. Oh. Dia satu. Kata nama am ni tak boleh dua-dua. Lagi? Makanan. Makanan macam kurang tepat sebab apa? Sebab dia Ada. kalau perkataan tu dia makan kan cikgu kan? Betul? Dia tambah imbuhan ai. Oh, Maksudnya dah jadi kata berimbuhan. Dia bukan kata nama am lagi dah. Okey? Cikgu dah banyak lah cikgu buat saya punya ni. Seberapa banyak yang ada dalam Tu cerita je awak? cikgu saya jumpa banyak kata Okey. kerja je saya jumpa cikgu. Okey, maksudnya
Itu je lah kata nama Oh. awak. Awak dah senaraikan betul tak tadi? Betul. Mangsa banjir Masa tu banjir tu yang salah. Saya Ah. lupa dua-dua. Okey, nanti tukar balik jawapan awak jadi mangsa satu, Banjir satu. banjir satu. Okey, boleh duduk balik. Terima kasih. Okey, kita dah sampai ke penutup kelas pada hari ini. Boleh bagi tahu cikgu tak hari ni kita belajar tentang apa? Peribahasa. Okey, senaraikan balik apa tadi peribahasa yang kita dah belajar? Bagai tikus membaiki labu. Kita awak ingat pula. Lagi? Ringan tulang. Lagi? Muafakat membawa berkat. Okey, lagi kita belajar pasal apa? Kata nama am. Kata nama am boleh beza tak? Boleh. Kalau berlari tu kata nama am ke? Tak. Kenapa? Sebab lari tu kan perbuatan. Jadi dia kata kerja. Lagi? Sebab apa dia bukan kata nama am? Sebab dia ada imbuhan ber. Betul. Jadi cikgu ada bagi latihan untuk awak lagi faham tentang peribahasa dan kata nama am ni. Nanti cikgu kasih ya. Okey, semua Okey. boleh kemas buku-buku awak. Cikgu nak balik puzzle ni. Tak nak, awak simpan lah. Awak tampal kat dalam buku awak. Okey. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Dah siap.